Saya tak pasti orang tahu ke tak Spectrum Ampan dekat mana. Saya memang tak tahulah. Ini kali pertama saya datang area ni sebab nak cari ramen autentik China. Owner kedai orang Muslim China. Ramen kat sini tak macam kedai lain tarik dengan tangan, sini guna mesin. Saya rasa sebab dia guna mesin, tekstur mi dia lagi kenyal, lagi sedap. Kuah pun cukup rasa tapi tak terlalu masin. Mi yang dia bagi original pun dah banyak. Kalau nak tambah lagi boleh je. Untuk mi goreng, saya lagi suka beef fried noodle daripada fried pepper beef noodle sebab lagi berkuah. Makanan dekat sini ada set meal, dapat satu set dengan air dan side dish. Nak try jugalah beef fries. Daging dia selambak. Jangan tanya kenapa makan dengan chopstick sebab boleh. Untuk snacks, saya try dumpling ayam goreng. Saya suka makan dengan cuka mix dengan chili oil. Dumpling goreng ni kena makan masa panas. Bila sejuk dia rasa keras sikit. Untuk barbecue skewers, saya lagi suka daging daripada kambing sebab daging lagi lembut. Barbecue lamb chop dia pun saya suka, banyak lemak. Chicken wing dia not bad tapi just not my favourite. Sini pun ada malatang tau. Harga dia lagi murah daripada tempat lain. Cuma RM5.50 per 100 gram. Tempat lain biasanya RM6 ke atas. Cuma pilihan protein kat sini tak sebanyak tempat lain. Untuk saya cukuplah ada daging, ada ayam. Kuah mala dia tak banyak pepper jadi mulut tak kebas lepas makan. Tapi pedas tu memang pedas lah. Nak tambah pedas lagi pun boleh. Saya suka letak sos bijan supaya kuah mala lagi pekat. Kalau nak noodle, boleh tambah je ramen dia. Saya rasa datang sini lagi senang bawa kereta. Dia ada banyak parking dalam mall dan free lagi.